Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun lepas, Rockstar announce GTA 6 akan dilancarkan pada musim luruh tahun ni, September hingga November 2025. Tapi, beberapa hari yang lepas mereka announce penangguhan. Mereka tak akan lancarkan GTA 6 pada September, November tahun ni. Sebaliknya, 26 Mei 2026. Spesifik tu, 26 Mei 2026. Lebih kurang setahun juga dia punya penangguhan. Dan sebagai candy, gula-gula atau pengubat rindu, ataupun mungkin nak bagi tahu kepada pemain yang GTA 6 ni bukan rekaan, bukan mitos, mereka keluarkan trailer yang kedua. Anda boleh pergi dekat mereka punya channel untuk tonton. Bagi saya, dia tak proper untuk saya tunjuk dekat channel YouTube Mona Lisa. Cuma kalau kita bandingkan trailer pertama dengan trailer kedua ni, trailer kedua tak banyak info tentang game tu. Dia lebih kepada storyline, dia lebih kepada main karakter dia. Kalau trailer pertama kita tonton, kita tahu okey, dia ada feature ni, apa yang best, ini yang baru. Tapi trailer kedua memang kita kata boring lah, sangat boring untuk kita bagi reaction. Apa-apa pun dalam video kali ni kita akan bincang apakah sebab utama kenapa GTA 6 ni ditangguhkan sampai 26 Mei 2026. Ini adalah segmen podcast, so anda tak perlu nak buka video tenung muka saya tak ada nak tunjuk apa-apa klip, just nak sembang santai dengan anda, kita borak, kita bincang. Nanti anda tulis di ruangan komen di bawah. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Sebelum kita masuk ke main topik, kita tengok dululah apa benda menarik tentang GTA 6. Actually, pembangunan GTA 6 ni bermula dari 2014 lagi. Bila GTA 5 dikatakan sangat-sangat berjaya pada 2013, Rockstar tak tunggu lama, mereka bina tim mereka dan hasilkan GTA 6. Cuma itulah pembangunan GTA 6 ni, kalau kita tengok dari 2013-2014 sampai sekarang dah dekat-dekat 10 tahun. Lama gila. Dan apa yang lagi menarik tentang GTA 6, dia punya kos. Dikatakan kos pembangunan GTA 6 ni adalah 5, 6, 7 kali ganda dari GTA 5. GTA 5 kos penghasilan dia dalam 250 juta USD. So untuk GTA 6 kos pembangunan dia sekitar 1 hingga 2 bilion USD. Banyak ke 1 hingga 2 bilion USD ni? Kita dengan 1-2 bilion USD ni, kita boleh bina satu biji Burj Khalifa, bangunan yang paling tinggi atas muka bumi dekat Dubai tu. Bayangkan, satu game bersamaan, bahkan lagi mahal berbanding dengan Burj Khalifa yang tinggi gila. Dan lagi menarik, Burj Khalifa hanya perlukan 6 tahun untuk siap, untuk orang masuk berniaga dekat dalam. Tapi GTA 6 sampai sekarang belum boleh main lagi. Gila kan? Seriously gila. In case anda tertanya-tanya, ke mana 2 bilion duit tu pergi kan? Yelah, sekadar game. So basically, duit tu dia akan pergi dekat hardware, dia pergi dekat kita kata super komputer yang dibina untuk dia punya staff buat kerja, dan dia punya staff, gaji staff dia, walaupun kita kata untuk PC tu dia just bayar one shot sahaja, tapi gaji staff ni dia kena bayar bulan-bulan, kos sewa, lepas tu itu ini. Dan dikatakan bilangan pekerja yang terlibat dengan GTA 6 ni lebih kurang 2,000 orang, dan dia melibatkan manusia di seluruh dunia. Rockstar Amerika, Rockstar Canada, Colombia dan beberapa lagi, France dan sebagainya. Jadi tak pelik kos dia sampai 2 bilion USD. Dan anda kena tahu, 2 bilion tu kita kena bahagikan dengan 10 tahun pembangunan. Dia bukanlah 2 bilion dengan 1 tahun. Tak. 2 bilion bahagi dengan 10 tahun. Nak kata logik tu bagi saya still tak logik. Cuma itulah dia punya kos macam tu. Alright. So, apa yang baru dekat GTA 6? Kalau kita korek dari trailer pertama, dari trailer pertama tu memang keluar banyak rumors, banyak teori apa yang ada dekat GTA 6. Basically, kalau GTA 5 kita ada 3 karakter utama, tapi untuk GTA 6 ni dia ada 2 karakter utama, lelaki perempuan, satu pasangan. Nampak dia punya gameplay tu sama sahaja. Kita akan kontrol penjenayah, kita akan pergi rompak dan sebagainya. Lepas tu, apa yang baru lagi, apa yang menarik lagi tentang GTA 6, dia pakai map Vice City. To be honest dengan anda, saya tak adalah follow GTA betul-betul. Saya ada main dari PS1, tapi lebih kepada buat jenayah, tak ada main dia punya storyline. Kemudian GTA 5 saya pun ada main, tapi lebih kepada
lebih kepada buat jenayah juga. Saya tak tahu dia punya storyline. So untuk GTA 6 ni dia dan saya tak tahu antara banyak-banyak GTA ni yang mana kita kata paling padu. Saya tak tahu. Cuma bila keluar trailer untuk GTA 6 ni, orang happy gila sebab dia berlatar belakangkan Vice City. Orang kata Vice City antara GTA yang awesome lah. Yang tu saya tak tahu, saya serahkan kepada anda. But yes, untuk GTA 6 dia punya map tu adalah Vice City. Mereka improvekan lagi map Vice City. Mungkin mereka tambah lagi elemen grafik, ray tracing dan sebagainya. Dan antara benda menarik yang ada dekat GTA 6 adalah dekat trailer tu dia tunjuk kepada kita yang kita dah start boleh buat live. Dia ada social media engagement dekat situ. Mungkin boleh update content dekat kita punya own Instagram. Kita boleh buat video dekat TikTok. So something like that. And benda ni menimbulkan banyak banyak spekulasi, banyak teori-teori lain. Kalau sebelum ni kita ada crime level kan, kita ada macam bintang dekat atas tu, makin banyak crime yang kita buat, bintang tu akan bertambah. Dan polis pun, kalau sebelum ni seorang polis, lepas tu akan banyak kereta, lepas tu akan ada SWAT, lepas tu akan ada helikopter. So untuk GTA 6 ni ramai orang kata dia akan ada fame level. Basically kita punya tahap populariti tu, makin banyak kita upload dekat kita punya social media, makin banyak like yang kita dapat, maka makin tinggilah kita punya populariti. Bila tinggi populariti, orang keluarkan pula dia punya teori mengatakan bila tinggi populariti kita boleh main, kita ada side quest yang menyebabkan kita senang kaya. Lepas tu kita punya kalau kita buat crime, senang untuk dapatkan crime yang paling tinggi. Basically dia ada fame popularity punya bar tu lah. Jadi ini antara benda-benda yang menarik. So apakah yang menyebabkan GTA 6 ni ditangguh dan diberi satu spesifik date 26 Mei 2026. Kalau sebelum ni mereka bagi tahu satu general punya timeline, tapi kali ni mereka bagi spesifik deadline iaitu 26 Mei 2026. Kalau nak kata grafik, saya tak rasa isu grafik. Sekarang memang grafik tu dengan 10 tahun, dengan kita kata grafik kat Nvidia, ray tracing tu dah bergenerasi keluar dari tak ada kepada ada. So saya rasa grafik bukanlah isu dia. Storyline lagilah bukan isu, sebab storyline antara benda pertama yang perlu dibuat. Perlu dibuat dan time by time dia akan ada improvement lah. Itu dari segi storyline. Cuma yang based on pembacaan saya bila kita korek-korek dengan dekat forum, ada satu benda menarik yang mungkin menyebabkan GTA 6 ditangguhkan adalah kerana artificial intelligence, AI. Sangat ironi kalau anda tonton video-video yang saya buat dekat channel YouTube Mona Lisa, saya antara orang yang tidak bersetuju brand-brand macam Samsung, Infinix, Asus, Acer menggunakan AI untuk highlight produk mereka, sedangkan kita tak guna pun AI tu. Mereka naikkan harga disebabkan ada perkataan AI dekat dia punya processor, dekat dia punya grafik card. Walhal benda tu tak functioning langsung. Saya tak suka. Tapi bila kita tengok dekat GTA 6 ni, antara teori yang keluar, NPC di dalam GTA 6 adalah AI. Dia bukan robot. Dia boleh engage dengan pemain. Bukan sekadar keluarkan skrip dan bagi pilihan A, B, lepas tu ulang benda yang sama. No. Tapi kali ni dia ada hidup. NPC tu hidup. Dia boleh bagi interaksi kepada kita. Dia sebelum kena langgar tu, dia dah tahu ada kereta nak datang. Tak apa, yang tu tak menarik lagi. Tapi kalau kita gabungkan dengan social media function tadi, mungkin dia dah boleh record video, dia boleh upload dekat social media. Dari situ kita punya fame akan naik ataupun turun. Lepas tu lagi dia boleh report dekat polis, dia boleh berinteraksi sesama dia. Dia akan jadi lagi besar, something yang lagi wow. Dan nak bina AI ni tak susah pun, sebab kalau kita tengok dalam konteks GTA 6 ni, dia bukan macam ChatGPT. Dia bukan pakai large LLM, large language model, bukan, tapi dia pakai small language model. Dia memang duduk dalam dia punya, kita kata, ekosistem sahaja. Tak susah pun. Rockstar boleh lambakkan, dia boleh lambakkan knowledge ke dalam satu bakul. Semua NPC akan berkongsi knowledge tersebut. Cuma isu dengan AI bila nak masukkan ke dalam NPC ni, dia kena train. AI ni even ChatGPT pun
pun kena train. Kenapa ChatGPT dia mampu hasilkan jawapan yang sangat bagus? Disebabkan ramai orang guna dia dalam satu masa. Tak silap saya, pengguna ChatGPT dia dapat 1,000,000 user dalam masa tak sampai 1 hari pun. Which is untuk Facebook dapatkan bilangan 1,000,000 user tu, dia perlukan lebih kurang dalam sebulan lebih. So memang pengguna ChatGPT ni ramai. Atas alasan tu, bila makin ramai orang guna, AI dia akan jadi makin bijak, jawapan dia akan jadi makin tepat lah. Jadi benda ni lah yang diperlukan oleh Rockstar. Kalau mereka tak masukkan elemen AI ke dalam game mereka, boleh dikata game dia tu akan jadi repetitif lah. Game dia akan jadi boring. Grafik, kita kata grafik ni anda tinggikan macam mana pun, dia tak adalah bagi kepada kita satu level, satu perasaan yang wow gila. Dia tak adalah menyebabkan kita rasa nak explore game tu lagi. At last dia akan jadi macam Assassin's Creed. Bukan Assassin's Creed, tapi Assassin's Creed. Orang tak main pun. So dia kena tambah. Nak tak nak dia kena tambah elemen AI. The best way untuk dia tambah elemen AI adalah dia hidupkan NPC tu. Cuma itulah, dia perlukan satu masa untuk train NPC tu. That's why kalau anda tengok bilangan game tester, ada kerja atas muka bumi ni, anda kena tahu ada satu kerja yang diberi nama game assurance ataupun game tester. Kerja dia hanya test game. Kerja dia 24 jam main game sahaja. Tujuan dia adalah untuk detect bug, masalah yang ada di dalam game tu, and tak pelik dalam masa sama untuk train AI yang ada di dalam game tersebut. That's why kali ni mereka bukan bagi satu masa yang general. Mereka bagi specific time. 26 Mei game ni akan dikeluarkan. Sebab yelah, kita memang boleh bagi masa. Okey, aku bagi masa untuk AI ni di train dalam masa 6 bulan. Something like that. Then dia pun hire beberapa orang untuk main-main bagi satu result yang bagus. Sebab kita katakan tak train AI tu, boleh ke tak dia nak publish? Boleh je, tak ada isu. Sebab game tu dah pun sempurna. Tapi dia takkan, kita kata macam mana, game tu dia dah sempurna tapi tak lengkap. Macam pelik kan? Sebab basically AI ada ke tak ada, game tu dah boleh run dah. Game tu dah boleh run dah. Tapi dia tak bagi satu wow factor kepada pengguna dia. Sekarang dia kena ada AI, dan AI tu harus ditrain supaya hasil yang diberikan oleh AI tu lagi wow. Contoh macam tu lah, bila ada crime berlaku di depan mata, ataupun dia nampak, okey, dia ni, contoh kita masa tu kita punya popularity level dah 3 bintang sebagai contoh. Jadi bila kita lalu di tepi dia sorok-sorok ambil video kita, upload dekat tu, ataupun kita buat kebaikan, dia pun record, dia upload, lepas tu kita punya popularity level naik. So benda ni lah yang sedang dibuat oleh Rockstar. Apa-apa pun ini bukanlah official. Ini sekadar teori ataupun perbincangan yang ada dekat forum-forum, dekat Reddit. Anda boleh baca, anda boleh berbincang dekat sana. Anda rasa macam mana? Of course, ayat paling simple kenapa berlaku penangguhan ni adalah kerana Rockstar antara company yang sangat strict tentang dia punya quality. Dia punya quality control tu antara yang mantap, dan of course Rockstar pun dia tak nak ulang kegagalan Cyberpunk. Cyberpunk antara game yang kita kata hype gila-gila lah. Bila dilancarkan, orang beli walaupun harga dia tinggi. Tapi 6 jam orang main, sana sini bunyi, ada bug situ, ada bug sini, dan benda ni menyebabkan image yang negatif lah terhadap Cyberpunk. Even sampai sekarang pun masih ada small bug yang terjadi di dalam game tu. So Rockstar dia tak nak benda ni berlaku. Dia nak game yang dilancarkan tu perfect. Anda kena tahu, Rockstar dia kena jaga credibility dia. Dia GTA 5 boleh dikatakan game teragung lah sepanjang zaman. Jadi dia kena kekalkan dia punya title tu. Dia tak boleh macam keluar GTA 6 masih tak boleh nak fight dengan GTA 5. Dia tak boleh buat benda tu. And itu sekadar spekulasi yang berlaku di dalam internet ni. Anda rasa macam mana? Apa-apa pun saya nak guna peluang ni. Kalau anda nak beli barang-barang komputer ataupun anda nak custom PC based on budget anda, based on kegunaan game apa yang anda main, anda boleh tekan link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. InsyaAllah admin kami akan assist anda penghantaran ke seluruh Malaysia. Itu saja untuk video kali ini. Apa pendapat anda? Kenapa berlaku penangguhan untuk GTA 6? Anda boleh nyatakan dalam ruangan komen. Kita bincang sama-sama. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.